Dia masuk direct dah lah dengan bawa bini kat sebelah, belakang ada anak. Race side by side, tengok-tengok, bawa balik piala bro. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni kita ada sebiji kereta Evo 10 lah. Kalau korang tengok pada body tu dah siap kembang apa semua dah. Tapi ni convert lah. So yang ni barang dia semua benda masih lagi stok turbo lah. Dengan injector stok, fuel pump stok. Jadi kita dekat AFM Performance kita cuma tune dia dengan ada banana dengan wastegate. Tapi masih lagi dengan turbo yang standard lah. So kereta ni yang bestnya, dia pernah masuk dalam drag dekat Melaka hari tu. Mula-mula dia balik, on the way balik ke Johor rasanya. Lepas tu dia masuk drag, tengok-tengok, menang. Dia masuk drag dah lah dengan bawa bini kat sebelah, belakang ada anak. Race side by side, tengok-tengok, bawa balik piala bro. So kereta ni agak mantap lah bila di tune dengan AFM Performance. So kereta ni, kita tengok dah white body lah, tank petak dah siap. Dekat dalam interior dah seat Recaro, tengok SST lah. So kereta ni dah masuk rally art, 4 wheel, 305 stock. Maknanya bateri pun dah pergi belakang, tapi lantai dia masih rally art, tak silap. So apa rahsia dia boleh menang? Yang tu paling penting. So lepas tune dengan AFN, kita setting dia punya launch control dengan cara betul lah, macam mana dia keluar. Korang tengok ring 19, tapi macam mana boleh bernasib baik boleh menang kan. Sekejap lagi aku tanya, dia menang piala, aku tak ingat lah nombor 2 kan nombor 1. Tapi dekat Melaka tu dia tak plan pun. Dia on the way balik, dia masuk-masuk dengan family semua, bawa balik piala. So kalau korang yang nak setting Evo atau Rally Art, korang nak launching, nak main drag, boleh roger kami di AFM Performance dengan bakat Pulau Pinang. Yang ni daripada Johor pun sanggup datang, Singapura pun sanggup datang. Takkan korang duduk Kelantan, Terengganu tak berani nak datang. Okay, KL dekat je tu. Apa-apa roger.